Nak kenal Islam, tengok Madinah. Fahamkan Andalusia dan lihatlah peradaban ilmu, pembangunan dan perkembangan Islam di Melaka. Ni semua melambangkan nilai negara Islam. Dan ini juga adalah rahsia madani menuju ke arah negara Islam. Bumi Malaysia disebut oleh ulama dunia, Islam subur di negara kita. Ekonomi kita negara-negara jiran cemburu. Inflasi kita 1.8%, pengangguran kita 3%, pelaburan kita bagus, dan yang paling penting sekali, rakyat kita mula hidup mewah, lebih baik daripada dalam tempoh 5 tahun. So inilah Malaysia Madani. Jom tengok video ni. Rempah di sini sangat bagus. Betul. Saya memang suka berurusan jual beli di Melaka. Suburkan kembali kasih sayang, tali persaudaraan sesama kita. Yang jauh dekatkan, yang dekat rapatkan semua.